fish. Okey, nasi ni. Dalam gambar tak besar boleh. Big. Besar weh. Tengok dalam gambar macam kecil je. Tengok ni. Ni fish and chip kot. Ni baru ambil medium. Nasib baik ambil medium weh. Kalau ambil yang family tu. Okey, ni fish and chip dia. Berasap. Okey, ni ayam dia. Sedap ni. Crispy. Besar-besar dia punya ni. Sedap. Bintang. Ini saya bagi 8. Okay, hari ni kita berada di Cyberjaya. Kita nak try sini. Beef stick, steakhouse. Jom. Kita dah order tadi. Dia kat sini dia kena QR ni dekat atas meja ni. Lepas tu kita pilih menu. Tapi menu yang buku ni pun memang dia bagi jugalah. So kita tadi order medium set ni untuk western lah. Medium set ni RM90. Dia ada 2 chicken chop, 1 grill chicken, 300 gram grill lamb chop, 1 pieces fish and chip, fries, coleslaw dengan baked bean. Lepas tu dia ada free spaghetti. Kalau yang ni lah. Dia ada beberapa combo set ni pun ada. Dia satu chicken chop. Dia macam banyak lah. So kita ambil tu. Lepas tu kita tambah tadi dengan nasi goreng kambing. Satu nasi goreng kambing ni RM16.50. So ini promosi ni hanya untuk yang depan ni, special ni hanya untuk pukul 12 tengah hari hingga 6 petang saja. So kita datang ni petang, belum pukul 6. So available lagi lah. Kalau yang ni yang sampai pukul 6 ni dia ada crispy creamy butter chicken with rice, crispy lemon sauce chicken with rice, nasi goreng kambing, lamb goreng kunyit with rice dengan creamy butter prawn with rice. Yang ni hanya untuk 6 PM saja. Kalau yang lain-lain ni boleh lah. Set lauk ni pun sampai 6 PM Set lauk ni ada set nasi ayam, set nasi ikan keli, set ikan kembung. Kalau yang stick-stick yang western ni sampai malam lah kot. Lepas tu ais dia pun macam pelbagai jugalah. Dia ada espresso, ice blended, macam-macam. Air kita nampaknya dah sampai. Okay, tadi kita order yang medium set tau. Medium set ni RM90. Dia antara tengah-tengah lah. Dia ada juga set family. Set family ni RM120. Dia ada lebih sikit. Dia ada 2 chicken chop, 2 chicken grill, 500 grill lamb chop dengan 1 pieces grill dory. Dia berbeza dengan yang tadi kita ambil. Yang ada fish and chip. Yang ni tak ada fish and chip. Dia ada grill dory. Lepas tu fries, coleslaw ni samalah baked bean dengan free spaghetti. Dia rupanya set ni dia tak tulis kat sini. Dia datang bersama air sirap. Lepas tu tadi kita order teh-o ais dengan teh-o ais limau. Tapi datang ni dia kata sebenarnya dia sekali dengan combo. Itulah. Sebab dia tak tulis. So kita ingat macam dia bagi salah. Tapi betul. Dia kata memang sekali dengan set ni. Dia ada air. Kita tunggu pula makanan. Okey, ni menu pertama yang kita dapat nasi goreng kambing. Dia ala-ala nasi goreng kicap gitu. Goreng kambing RM16.50 dari dia datang sekali dengan telur mata, telur goyang. Anak saya sukalah telur goyang ni. Okey, kita try
Banyaknya. Banyak. Ha. Berasap. Banyak weh. Ha. Ini baru makan berapa orang ni? Ha. Oh, besar-besar kambing dia. Tengok harga. Yelah, 16.5 kan. Banyak Okey lah. kambing tu. Tapi banyak boleh share lah. Kiranya beli satu, share lah. Tak payah beli banyak-banyak. Kambing ni. Nampak macam banyak ni. Tapi kita tak ni. Ha. Sebab dia penuh, saya takut nak kacau banyak. Ni ha, dia seketul-seketul ni. Banyak. Okay, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Biasa saya tak berapa suka nasi goreng kicap tau. Tapi ni okey. Sebab mungkin dia ada kambing dia. So dia ada rasa-rasa kambing tu lah. Smoky. Dekat ni. Tak ada smoky sangat. Tapi rasa daging kambing tu ada. Sedap. Oh, hitam. Ini saya bagi 8. Rasa smoky. Mungkin dia adalah smoky sikit kot. Sebab dia punya kicap pula. Dia punya apa? Kambing kot. Dia dah siap-siap ni. Bakar dulu ke? Tak tahu lah. Tapi okey. Dah okey lah. Boleh try yang ni. Okey ni. Mungkin sebab dia pakai pan ni. Dia punya ni apa, panas dia tu kekal lama, tahan lama sikit. Tengok berasak-rasak. Tapi memang portion banyak lah, boleh share. Saya rasa boleh share 3 orang ni. So saya lah. So yang jenis tak makan banyak, tak payah order banyak-banyak tau. Share je tengok. Oh, asap. Uish. Okey, nasi ni. Dalam gambar tak besar balik. So big. Besar weh. Tengok dalam gambar macam kecil je. Tengok ni. Ni fish and chip kot. Ni baru ambil medium. Nasib baik ambil medium weh. Kalau ambil yang family tu. Sebab ada manager kita tadi. Dia suruh ambil set family tau. Saya dah bangkang tadi. Manager kita suruh ambil set family. Tapi saya kata takut tak habis. Sebab kita berempat je ni. Seorang tak ada. So kita ambil yang medium je. Tengok. Datang-datang. Uish. Memang. Ni lah tengok. Ni chicken chop dia. Rabak so. 2 chicken chop. Ni fish and chip 2. Ayam ni grill. Dengan ni 300 je. Dia kata 300 tadi kan. 300 gram tapi banyak. 1 2 3 4 keping 300 gram. Kalau 500 berapa keping? Nasib baik kita ambil medium. Alhamdulillah lah. Tak adalah membazir. Tapi sebenarnya kalau tak habis biasa kita orang bawa balik. Tapi memang portion besar. Macam nasi tadi pun kita boleh share-share je. Kita tak nak makan banyak. Ini ada lagi spaghetti tengah-tengah dia ni. Tengok dah spaghetti. So okey, dia bagi ni lah apa, pinggan. Kita rasa. Okey, ni fish and chip dia. Berasap. Okey, ni ayam dia. Sedap ni. Crispy. Besar-besar dia punya ni. Ni fish and chip dia. Saya kena potong belah kiri lah ya. Baru saya makan belah sini. Sebab ada komen sebelum ni saya makan tu. Tapi saya kekok kalau nak. Tapi biasanya kalau makan western memang potong. Lah. Okey, potong dulu baru makan tu Fish and chip. Bocor. Mana? Besar juga
anu lah. Biasanya black pepper dah. Walaupun dia pekat. Sebenarnya ni dia pakai breadcrumb tau. Lepas tu suka lagi yang macam yang biasa ni, dibanding breadcrumb. Okay. Ni chicken chop Chicken chop dia. Chicken chop dia, ayam dia baru goreng lah. Maksudnya tak adalah dia goreng awal. Jadi dia masih juicy kat dalam, crispy kat luar. Ni, dia punya ni pekat betul lah. Dia punya sos black pepper dia ni. Pekat dan agak masin sikit saya rasa. Dia punya kuah. Kalau dia kurangkan sikit masin tu okey. Lagi satu dia bagi apa tu? Mayonis. Mayonis. 2 black pepper lah. 2 black pepper. Dia rasa black pepper juga ni. Ke mushroom ah? Oh ni mushroom ah. Ni black pepper. Yang dia mushroom dengan black pepper berbeza. So saya try yang mushroom pula lah. Saya rasa black pepper dia agak masin. Yang mushroom saya try. Yang ni kurang masin berbanding ni. Saya prefer yang mushroom berbanding black pepper. Ni saya nak try kambing dia. Kambing. Takat ni saya tengok macam senang je nak di topik ni. Okey. Kalau tak terlampau kering, masih ada lagi dia punya tu, juicy dia tu. So okey. Kalau yang kering sangat tu dia jadi keras tau. Yang ni okey lah saya rasa. Dia pandailah ni kan api dia supaya dia tak terlampau kering. Apa dia mungkin tak lama lah kan. Dia pandai nak jadikan dia juicy. Okay, ni spaghetti ya. Macam carbonara. Spaghetti dia ni spaghetti carbonara tau. Itu budak-budak boleh makan lah. Dia tak pedas. Ni ayam grill dia. Lebih kurang saiz juga sama dengan ayam chicken chop tadi. Okay, kita try punya ni potong. Tengok. Ayam dia barulah. Dia baru grill. Tak adalah kering. Just nice je dia punya apa? Dia punya tu masih nampak minyak-minyak ayam dia tu. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya suka ni berbanding chicken chop. Saya rasa lah. Tak tahulah orang lain. Tapi yang ni dia rasa perapan dia tu. Yang tadi chicken chop tu masih juicy juga. Tapi yang ni saya rasa lagi sedap berbanding tu. Tapi tengok pada kita rasa masing-masing rasa banyak. Kalau saya pilih yang ni. Ini kita nak rasa rasa dia. Okey lah. Boleh tahan lah kontrol dia. Dia bagi coleslaw banyak juga. Banyak juga. Dengan yang free tadi ni, spaghetti ni free. Okay. Sekejap. Kita try. Besar. Okay, alhamdulillah kita dah selesai pun makan. Portion dia banyak, memang portion dia banyak. So
Yang kita ambil medium ni pun memang kita tak habis pun. Memang kita ada bungkus bawa balik. Chicken chop dia lebih, dengan fish and chip pun lebih, kambing pun lebih. Sebabnya kita add on tadi nasi. Bila makan nasi kita dah kenyang lah. So spaghetti dia anak saya suka lah, dengan coleslaw dia. Lepas tu cuma satu je saya kurang sikit, dia punya fish and chip ni. Fish and chip dia pakai breadcrumb. Bila pakai breadcrumb dia jadi macam tak ni, dia macam apa ya, dia tak melekat. So dia jadi sekeping macam ni. Dia punya apa, breadcrumb saja, tapi kita dah makan lah fish kat dalam tu. So saya kurang minat sikit yang ni. Kalau yang paling saya suka dalam set combo ni adalah chicken grill tadi. Berbanding chicken chop, saya prefer chicken grill. Tapi anak saya suka chicken chop. Sebab dia kata chicken chop dia lebih rangup. Siapa suka yang crispy-crispy boleh order chicken chop. Kalau suka yang juicy-juicy boleh order chicken grill. Okey. Apa tadi? Kambing pun okey. Tapi anak saya rasa dia ada a bit masin sikit. Dia tak sure lah. Tapi dia punya black pepper lah. Black pepper ni masin sikit. Mungkin dia dah terlalu pekat kot. Tapi dia punya sos mushroom okey, sedap. Kentang ni pun besar-besar. So memang tak habis lah. Banyak sangat. Itu pun kita dah bungkus juga. Ini sebab dia dah kena kuah-kuah ni. So saya tak ambil lah. Sebab dia dah soggy kan. Okey, kawasan ni dia restoran ni dia macam cozy lah, macam selesa lah, macam tenang dia. Sesuai lah untuk santai-santai dengan family semua. Dia ada kat dalam ni pun ada banyak kerusi, meja. Kalau tak nak, dia beraircon tau. Beraircon dan ada kipas juga. So macam sejuk lah, selesa. Kebetulan pula hari ni memang cuaca mendung aja. Memang lagi sejuk lah rasanya. Kalau siapa yang tak suka aircon boleh duduk kat luar. Dia kat luar ada juga meja dengan kerusi. Dia letak kat tepi koridor ni. Kat situ ada kipas. Okey lah. Apa yang tak suka aircon lah. Setengah orang dia tak berapa suka sejuk sangat kan. Bagi kami, kami sukalah jenis yang tenang macam ni. Okey lah, nak makan kita suka yang tenang sebenarnya. Okey, untuk parking pula dia kawasan sini dia tak perlu bayar. Di tepi-tepi kita tadi parking kat tepi sini. Depan ni pun ada juga. Nak kata banyak tu bayar. Bayar. Tapi ada dia RM1. hari Isnin sampai Jumaat. Sampai 6.30. Okey. Hari Sabtu Ahad tak ada lah. Bayar dengan sepang punya ni. Sepang punya. Bukan yang RM1. Sebab biasa kalau ada RM1 tu kita berbayar. Kalau hari bekerja, dia bekerja bayar untuk sepang punya apps tu. Kalau yang hari Sabtu Ahad, kalau kita datang ini hari Ahad, so tak perlu bayar lah. Dia punya parking dia dekat tepi pun banyak. Tepi-tepi tadi banyak lah. Tapi kalau peak hour saya tak pasti lah. Sebab kita datang ni petang, tak ramai sangat orang lah. So banyak lagi. Pasti kalau peak hour, kalau ramai customer mungkin agak terhad lah. Tapi banyak je tepi-tepi ni. Sebab dia bersebelahan dengan Shell. So sebelah Shell ni dia memang banyak lah parking kosong. Kat depan ni pun ada ruang parking juga. Dia berhadapan dengan jalan besar. So tak ada kedai di hadapan dia. Jadi ruang parking tu untuk kedai ni banyak lah. So saya recommended lah juga kedai ni untuk korang try. Di Cyberjaya je. Saya suka tadi nasi goreng kambing dia dengan chicken grill. Untuk saya lah. Kalau korang saya tak pasti cubalah sendiri. Okey, untuk hari ni kita punya total keseluruhan masuk air RM122.30. Okey, tadi kita dah order dekat sini dengan apps dia. Lepas tu kita dah confirm order, kita pergi bayar dekat kaunter. Sama ada kita add on lah yang set yang tadi tu. Set yang ni 90, set medium 90. Teh Ais dengan Teh Ais limau tadi, Teh Ais sahaja 3 RM10.50. Teh Ais limau RM4.9 dan nasi goreng kambing tu RM16.9. Tapi nasi goreng kambing tu kalau korang cuba sedap banyak dan banyak.
So boleh share lah. Bagi saya kalau nak makan 3 orang pun boleh jadi. Berbala dengan harga dia. Ya, betul. Berbala. Kambing pun banyak lah dia punya. Dia tak potong kecil-kecil sangat. Dia ketul dia besar-besar tapi nipis. Dia nipis, dia tak liat lah. Okay, sedap. Memang best. Satu RM22.50 untuk hari. Keseluruhannya berapa bintang? Keseluruhannya saya bagi 8. Ni pun nak air bawa balik sebab dah kenyang. Boleh masuk lah. Recommended lah kalau nak cuba boleh datang Cyber. Boleh datang saya Berjaya ni, search je apa Beef Steak Steakhouse dekat saya, tak jauh sangat lah.